apabila batu ni terhentak kuat, dia takkan terus terhentak dekat klip. Akan ada, orang kata, absorber kat sini lah, akan ada penghalang. Okey, dalam video kali ni aku nak tunjukkan setup untuk udang galah sungai dekat korang punya mainline. Okey, yang aku pegang ni adalah leader. Sebelum ni, dalam video sebelum ni aku ada tunjukkan macam mana cara nak ikat FG node sambungan daripada mainline korang, which is kalau kita pakai braided, dan sambungkan kepada tali leader ni. Okay? So daripada tali leader ni, apa yang kita akan masukkan yang pertama adalah kita akan gunakan batu ladung. So batu ladung yang bersesuaian, korang boleh pilih sama ada saiz 6 ataupun saiz 5. Korang boleh dapatkan dekat kedai pancing lah. Batu yang paling cantik sebenarnya adalah saiz 4. Tapi kebanyakannya saiz 5 ni dah cukup dah. Kalau saiz 4 biasanya memang senang nak tahu bila udang tu ketuk. Tapi kalau arus dia agak kasar sikit, korang boleh pakai saiz 6. Kebiasaannya aku akan pakai saiz 6 lah kalau nak mancing turun dekat sungai. First thing, aku akan masukkan batu dulu dekat tali aku. Lepas batu, aku akan masukkan luminous bead. Luminous bead yang ini bukan jenis keras tau, ini jenis yang lembut. Ini jenis yang lembut. Dan kemudian barulah aku akan masukkan klip. Cara nak ikat klip ni sebelum ni aku ada tunjukkan dekat video sebelum ni. Korang boleh tengok dekat video yang sebelum ni macam mana cara nak ikat klip ni. Klip ni korang kena pilih saiz yang kecil. Kalau korang tak nak pening kepala, korang boleh order terus dekat website saiz 14 atau saiz 10 mengikut kesesuaian lah. Kalau selalunya untuk kolam korang pakai saiz 14, tapi kalau untuk sungai 14 boleh, 10 pun boleh. Okay? Kegunaan luminous bead tu adalah apabila batu ni terhentak kuat, dia takkan terus terhentak dekat klip. Akan ada, orang kata, absorber dekat sini lah. Akan ada penghalang supaya tali yang mengikat klip ni tidak mudah luka dan mudah putus sebabkan batu ni asyik terhentak. Okey, yang ini sekadar optional. Korang tak nak boleh, nak pasang pun boleh terpulang. Tapi kalau korang nak pasang luminous bead ni, pastikan yang jenis getah ataupun jenis silikon sini. Bukan yang jenis keras tau. Dia jenis macam silikon. Bila dia terhentak, dia takkan direct kepada klip. Supaya ikatan dekat klip ni nanti tidak mudah terluka lah. Bila dah lama sangat, nanti takut ada risiko putus. Kemudian daripada klip ni, barulah korang sambungkan dekat perambut. Okey, daripada klip ni barulah sambungkan perambut. Okey, itu saja. Semoga membantu.